kita bertuah lah dapat ya. Garlic bread dekat kampung pertama. Hari ketiga baru dapat beli. Hari kedua kopi pull out dah habis. Dia pun baru buka 3 hari je. Biji ni RM4. 3 biji 10. Lalu dekat FYP sebab dia buat live. Garlic bread orang kita buat kan. Tanya kakak tu tadi kata dia pun buka sebelum ni dekat pasar malam. Tak antara yang bertuah sebab hari Jumaat ni dia buka lewat sikit. Garlic bread dia ni. Macam cheese lah dalam tu. Dua dulu. Sini. Isi dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah makan garlic bread. Tapi sebelum ni garlic bread ataupun dalam ni punya filling ni, dia tak se-strong yang macam ni. Sebiji RM4. Sebiji 10. No wonder lah. Ramai. Dia dekat kampung pertama. Sedapnya. Boleh beli, boleh repeat.